Buku Mekah ni masa tu kita anak kecil-kecil lagi. Anak tu Amir tu halus lagi di atas kereta. Balik daripada Taif nak pergi Mekah, sampai di Nakhlah waktu tu maghrib. Sampai maghrib. Ada masjid kecil tepi jalan, cerah lampu. Anak apa tengok, ni makhluk ni, mak sini tempat jin, tempat Nabi jumpa jin ni. Kita pun berhenti tengok. Pintu terbuka tu tak ada. Hai sudah. Salah. Assalamualaikum. Takut ada email. Lepas tu anak teringat satu cerita. Kawan kita orang Arab. Dia berhenti masjid tepi jalan. Dia masuk semaya. Dia tengah duduk semaya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penuh masjid. Amin. Sudah. Orang tak ada, amin ada. Dia pun duduk mikir, aku nak lari kau nak sudah. Dia kata kalau lari mesti jin pegang. Tu email nak gimana dah. Sudah maya dulu. Sudah dah. Kita pun sudahlah. Aku pun teringat kau cerita saat ni. Hai. Anak dah lah kecil-kecil atas kereta ni halus-halus. Awal-awal kecil ni. Hai, dia kata, tak dia masuk masjid. Naik atas kereta, baca doa molek pun lari. Tak dia pasal. Lain dia bawa diri cari semula, Nakhlah ni ada di lebih kurang dalam 40 km dari Mekah. Ada dipanggil Wadi Nakhlah. Boleh pergilah. Dalam buku Mekah ada cerita.